jarang pergi kubur. Tiap-tiap kali solat tak putus doa untuk ibu bapa. Boleh atau tidak? Dia kata jarang pergi kubur mak ayah dia, tapi dia berdoa sama. Jawabnya boleh. Okey. Pergi ke kubur dengan berdoa semuanya baik. Awak tak pergi kubur, awak berdoa pada ibu bapa, baik. Awak tak berdoa di rumah, pergi ke kubur, baik. Mana lebih afdal? Dua-dua. Pergi ke kubur dan berdoa. Faham lagi? Kalau rumah kita jauh, maka memadai dengan doa. Jikalau rumah kita dekat, maka jangan berdoa saja, ziarahlah dak mereka di kubur. Kerana orang yang diziarahi, dia rasa senang hatinya dan hilang rasa takutnya. Sekadar mana? Sekadar kita duduk di kubur. Kerana orang yang dikubur ni seperti orang yang sedang